Dah record? Okay. Good morning, Ghosten Morgan. Good morning. Hari ni hari yang ke-3. Kita orang dekat Austria. Sekarang we are having a breakfast. Wah. Bersama dengan Huda. Huda makan cereal and hot chocolate. And Adrina makan cornflake. Biskut. Belum lagi? Belum lagi. Biskut kita bawa sini ke? Ini biskut Hapsing. Satu je. Ambil lah. Breakfast kita. Breakfast dia tak included. Tapi ada je pilihan yang include. Apa aku tak ambil. So, 13 euro untuk seorang breakfast. Okay. So, sekarang aku nak makan. Okay guys, sekarang kita orang kat luar. Kita nak pusing dekat Kaprun. So, sekarang tengah raining. Sepoi-sepoi bahasa. Yes. Hari ni hujan sikit tapi okay. So, kita stay dekat sini ya guys. Pension Patricia Kaprun. So, ni lah. Memang TikTok aku bagi 10/10 tempat ni. Perfect. And so whoever wants to come to Kaprun, you have to stay here. Tengok ni. Hello. Lembu tu macam tengok aku. Cik. Dia cakap apa hal ni manusia ni? Tak pernah tengok aku ke? Gemuk Tak biar apa makan. Lembu semalam pun asyik makan. Nak masuk winter ni. Dia makan lah banyak-banyak. Banyak. Apa perasaan Huda? Sejuk. Perasaan dia sejuk. Saya sangat sejuk sekarang. Perasaan dia sejuk. Tak tahu apa lah. Tu Gen Z punya. Atas tu guys. Dalam ni ada lagi banyak rumah. Ni hotel-hotel lah. Apartment. Pine tree. Christmas tree. Cantiknya pokok ni. Macam-macam colour. Jadi ke? Tak nak lah. Oh, tapi muka dia kena kawal. Tengok lembu tu. Sehat. Ni lembu susu. Mak akan kata kat Malaysia mesti tak ada lembu. Itulah lembu Malaysia busuk. Lembu sini sejuk. Dia tak berpeluh. Sini mana awak tengok dia buat pokok macam ni. Bestnya orang kat sini. Oh, ni ada tempat rehat-rehat. Yes. Dia macam mana buka? Pusing. Oh, lupa. Semalam kan kita orang tak tunjuk. Tempat ni pun ada washer, dryer. Pakai coin ni. Bayarlah kan. Lepas tu, tempat air. Ni apa? Oh, tempat simpan ski board. Get ready for third day in Kaprun. Assalamualaikum. Mak Saleh dah siap. Mak Saleh. Oh, Mak Saleh. Siap dah. Terkejut dekat salah bilik tadi. Mak Saleh mana? Apa ni? Hello, how's your day? So great today. Okay dah, kita orang nak siap Okay, kita nak gerak ke Kitterhorn. Sebenarnya di Safara dan ada lain ada benar Kuala. Location tak letak Co-pilot. Sorry tak biasa kan. Caca.
kita orang dah sampai kat tempat parking cable car. Tengok ni. Dah siap dah. Nak berski. Alah, budak-budak. Tu. Si baik ada. Saya dah simpan. Cikgu. Guru besar. Saya pun dah simpan. Dari semalam. Itulah orang dah pesan siap-siap ni. Yang lagi satu anak murid ni dia memang macam tu. Tapi tak boleh cakap apa-apa. Kita tak boleh cakap apa-apa kat dia. Kalau aku tertinggal barang, kena dah marah. Dia tinggal apa? Dia punya ni memang mata hitam. Tak nak bawa. Kang kat atas Kang. Memang sejuk tapi kan matahari terik silau. Akak bawa tak? Bawa okey. Dia dah naik atas nanti tak ada dah nak turun. Biar nak cakap kan? apa pun cakap. Tu. Ni awal-awal tak nak bawa terus. Ni satu-satu. Ada ke? Ada. Nak juga. Oh ada. Kat sini. Silap. Kita jalan ke depan sangat. Semalam kita orang dah dapat sama kad free. Kita boleh guna secara free saja. Dia ada panorama punya cable car tapi tutup hari ni. We are here. Dia ada 2 stesen Satu valley ni, satu lagi kalau nak pergi naik ke Kitchen Horn tu kena ambil tiket K connection, 3K connection. Tapi kita orang sama kad tu dia sebab nak free tu naik kat sini. Lagipun tempat kita orang stay tu dekat dengan stesen ni 8 minit tu. Kalau korang stay dekat bandar Kaprun, bawah sikit dekat dengan stesen My Skoger ni. So untuk naik atas kena naik 3K connection. Yang tu tiket lain. Okay. So ini dia ada dah tunjuk dah all the facilities yang available musim sekarang. So ada certain activity tak ada, ski area yang ada yang buka, ada yang tak buka. Macam tu lah. So sangat smart. Nanti kita akan pergi ke top of Salzburg untuk tengok glacier. Subhanallah. Tak tahu seimbang ke tak. 2 kecil pula yang kat atas. Boy, merah tu cantiknya. Cermin tak clear sangat. Sebab tu dia ada panorama ban tu. Yang panorama ban tu kaca. Dia memang ni semua kaca, keliling kaca. So untuk view lah, panoramic view. Yang tu mahal lah sebab tu lah dia. Tapi dia bagi free ke kan. Jumpa kat atas nanti. Peace. Jom lagi satu kali. Dia bawa 2 orang first time tengok salji ni. Even aku pun excited. Dan aku faham perasaan tu. Tengok orang main salji. Main ski. Kita dah sampai kat Kitchen Horn cable car ni. Kita nak ke top of Salzburg yang tempat viewpoint dia. Nak tengok kat mana. Itu teratanya. Masya Allah, subhanallah. Ni glacier. Bulan 12 full salji. Peak season. Dalam ni dah terasa bahang pula. Kitchen Horn. Okay. Jadi pegang salji. InsyaAllah, insyaAllah. Okay guys, tengok tu. Subhanallah.
Nampak awan. Ya Allah, cantiknya. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. What a view. Dan orang main ski. Okay. Kita dah sampai. Welcome to the glacier. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wow. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wow. Ni apa? Kita baca sikit. The worker. Oh, ni semua all visions. Ni pekerja-pekerja yang membina glacier lift ni. Most difficult high alpine condition and challenges. These workers created the basis of everything which followed. Willingness and patience, they were an inspiration. Wow. Thank you all the workers. Tanpa diorang, kita tak dapat lah naik ke atas ni kan. Nanti letak ni kak, hashtag MyKidSianHorn. Tahu? Bila post. Wow, ni lah glacier. Ni lah macam ni lah glacier. Subhanallah. Nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Wah, Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Tengok tu guys. Sekarang kita kat sini. Aha. So, kita ada shuttle untuk naik ke atas sampai ke top of Salzburg. So, kat situ dia ada photo point. Wow. Penting untuk yang bukan untuk orang ski. Korang boleh datang sini lagi. Alhamdulillah. Oh tak ni. Oh, keras dah. Tak satu. Wow. Ambil gambar banyak guys. It's a free ride. Subhanallah. Wow. Okay, jom. Bismillah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau nak dustakan, Syazana? Alhamdulillah. Kita tunggu shuttle tu sampai. Okay, dia ada timing dia kat situ guys. Dia start pukul 9, last run up 3 suku. Okay, dia dah sampai dah. Yes, that's the shuttle. Thank you Austria, kita dapat sama kad. Thank you Patricia. Apa nama? Guest house. Patricia Guest House. Oh, Dapat okay. sama kad. Go. Duduk. Tak ada orang jaga dalam ni. Kita je pandai-pandai lah. That's the view. Wow. Dekat terowong glacier tu, tadi aku ada baca dia buat appreciation lah untuk worker yang Banner benda ni. Jalan lah untuk naik ke atas ni. Kalau tak ada kegigihan lah, passion orang-orang lama ni kan, kita zaman sekarang ni tak dapat nak tengok nikmat dunia ni yang berbahagia. Maksudnya kena ambil je. Okay. Top of Salzburg, second floor. Ni tak tahu cinema apa 3000.
Naik tangga pun boleh. Yahoo! Top of Salzburg. Nampak lah melalui kamera. Ni. Apa dia? Okay, dia macam ni. Benda ni dekat dalam ni. Dia ada some information, nama-nama gunung yang ada dekat sekitar Salzburg ni. Ada yang lebih tinggi. Add terowong masa depan lah. Ni pun ada visual the mountains. Berlin. Turun ni nanti yang sama. Gosu sebab Go. comel. Nanti kita buat. Okay. Thank you, alert. Kadang alert. Kadang aku geram je. Dia lag. Dia tempat sejuk, dia alert. Silap lah ibu dibesarkan di Batu Kek sebenarnya. Patutnya di Europe lah. Alhamdulillah. The second top of Salzburg. Sebelum ni top of Europe. Waktu tu kita orang pergi winter. So winter memang sejuk beku. Lepas tu kat luar tu memang angin macam tu lah. View tak nampak. Angin, view tak nampak. Gunung. Jungfraujoch, top of Europe. Tapi ni salah satu pelantar. Ini nama dia Sphinx. Okay. Sebelah suhu pukul pagi. Negatif 35 kat sini. Dia tak berangin sangat sebab tu boleh tahan lagi. Tak nampak apa-apa lah. Oh. Beku. Tak boleh. Okay. Cukup. Alhamdulillah kita datang ni autumn, cuaca pun baik. So kita dapat view yang subhanallah cantik. Patut lah 2 Celsius. Sejuk lah. 2 Celsius. Tangan pun dah rasa. Tangan dah beku. Oh, sejuk. Saya memang seorang periferis yang akan sejuk dulu. Tapi still pink. Sekarang kita nak ambil photo point ni. Kita tekan button ni 3 second dia akan capture gambar kita, tu kamera dia. So nanti boleh claim kat yang ground floor. Saya boleh duduk ni, nampak kalau duduk. Snowfall. Ngam-ngam turun dah. Tadi tak ada. Rezeki udang dengan Kak Ijan. Alhamdulillah. Pengalaman sangat berharga. Macam ni? Oh. Worth my money. Makin tebal snowfall dia. Nampak? Saya nampak tapi kat sini. Nampak? Nampak kat kamera? Tangan yang biru. Sejuk. Dewi dan terjun. Videographer, fotografer. See? Tak tahu nak cakap apa. Seronok. Well done, our channel. Please like and subscribe. Ni tempat kita nak claim gambar yang kita ambil tadi. Pilih gambar kita. Oh, bayar ni berapa? 6.5 euro. Oh, okey. Ni gambar-gambar kita tadi.
Ni akan print, akan nampak benda ni ke? Tak kot. Tak kan? 1, 2, 3. Semua pun lawa. Okey, saya nak yang comel. Cepat ya aku tek. 6 setengah darab dengan 25 rial. Beli di Amur. Okay, ambil postcard percuma. Taken for free. Dan letakkan di dalam. Very demure. So kita ada ni Cinema 3000. Kita nak tengok apa ada kat dalam. Next dalam masa 3 minit. Jom masuk. Wow. Okay, dah habis movie. Siap pakai. Ada seat semua. Very nice. Jom kita gerak ke toilet. This nature's calling. So kita gerak ke nature's calling. Makin lebat snow. Kita dah turun dah. So stop kat sini nak main salji. Good time untuk main salji sebab salji baru turun. Yes. Ni ke sini je. Sampai bawah. Sini dah. Kena tolak. Snow makin lebat. Lawanya bila snow jatuh ni. Subhanallah. Gitu. Maling tu kita. Yang orang nak ski. Oh, tu snowboarding. Enjoy, rupanya tak record. Wow. Kena buat macam impress sikit. Wow. Okay. Say Gio in 3, 2, 1. Gio! Gio what? Latoy! Gio Latoy! Gio Latoy! Subscribe! Okay, kita dah turun daripada top of Salzburg back to Vienna sekarang. Dah turun, memang hujan agak heavy sikit. Tapi Alhamdulillah dapat enjoy semua. Daripada sini, Kaprun ke Vienna dalam 4 jam lebih. InsyaAllah semoga dipermudah perjalanan hari hujan ni.
our driver. Dan kat belakang kita letih sikit. Kabur sikit lens. Basah. Tengok ni, construction ni ada traffic light. Kat sini setiap construction diorang akan letak traffic light. Sekarang ni yang sebelah sana jalan, dia akan ada bila depan ni ada apa-apa construction. Walaupun sekecil-kecil pun diorang akan letak traffic light ni. Portable traffic light. Ada portable hijau. Ni construction dia. Tepi ni. Betulkan longkang ke jalan ke. Yang ni tengok kereta sana berhenti. Okay. Very demure. Okay lah, jumpa di Vienna, insyaAllah. Atas tu purple kan? Purple kan? Macam maroon lah. Kalau daripada jauh nampak purple. So bukanlah warna kuning macam tu je kan? Colour dia. Allah, tengok depan. Tengok tu, atas tu. Oh. Tengok atas. Udah cakap apa dah? 360 cantik. Memory card tak ni habis lah kalau nak record semua ni. Sekeliling lawa, subhanallah. Assalamualaikum. Wow, toilet dia. Ni ada tempat masak. Cukup 4 orang, luas. Okay? Bangun tidur tu meja makan. Bangun tidur pergi. Kak, masak sebelah. Masak ni. Malam ni kita nak review kitchen cabinet. Tadi awak dah cakap ni. Tada, peti ais. Ni periuk-periuk semua. Alhamdulillah boleh masak. Dishwasher. Boleh masak tapi dia pesan lah buka ventilation ni benda ni. Macam mana? Okay, makan malam disediakan oleh Syazana. Perut nasi kita bawa lah. Nasi sudah siap. Tengah goreng fish and chip. Telur yang dah ready ni. Tengok ni. Beli kat market tadi. Pisang, bawang, cili. Nak buat sardin. Okay. Aku ni ada 2 je. Rupanya ada 4 ke dalam. Tak apalah. So yang ni goreng semua. Besok buat bekal. Tu tingkap dah buka. Nampak? Potong bawang. Kita kasih cincang. Tunjuk skill lah. Haruslah. Asyik dah fish and chip. This one fish no chip namanya. Sambal. Sambal Kak Linda. Okay, lepas tu siap. Nah. Okay. Dinner of the night. Sardin. Ada sambal tu Kak Linda buatkan.
Okay, selamat makan. Sedap Makan macam tu saja pun sedap.